Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama kami di podcast Ras Niaga edisi yang ketiga. Ini memang menarik kali ini. Untuk anda yang setia, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Mudah-mudahan apa je perbincangan kita, apa je topik yang kita bawa memberi manfaat buat semua. Dan hari ini, hari yang kita nanti-nantikan sebenarnya, kita ada tetamu yang macam saya sebut pada episod yang lepas. Episod yang kedua kita bersama dengan Tuan Najib Wazir. Dan kali ini agak lebih menarik. Kita bersama dengan rider kental yang banyak pengalaman tapi very humble. Terima kasih kita ucapkan pada Cikgu Madi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Adil. Cara jawab pun tak tahu ada macam mana kan. Terima kasih sekali lagi sebab sudah datang ke studio kita di podcast Ras Niaga. Dan juga kali ini agak menarik. Nah, edisi ketiga, 3 orang pula. Bos pun ada. Tuan Najib Zuhairi, tempat hati kita. Sihat je. Hari ini memang Kita teruja ni. teruja kita betul je. Kalau tengok soalan-soalan kami dengan sebab Cikgu Madi ni dikenal dengan overlander lah. Ya. Cina dah cover. Ni pun nak masuk kali kedua untuk tahun ni. Dunia cover. Tak banyak lah. 7 continent. Aduh. Dah cover. Dah cover. Betul. Waktu kita mula-mula start ni ke Motor Recon, saya tengok dah video Cikgu Mani start one Malaysia Endurance Ride 2000 apa yang 2013, 2014. memang dia cakap ada orang Malaysia macam ni 2013 dan rezeki kita hari ni Cikgu ada kat studio kita Alhamdulillah. Dan kita nak bercerita pasal apa Ustaz? Hari ni Cikgu punya road untuk pergi ride ke South America. Dan lebih menarik pula, benda ni dia repeat kali yang kedua. Setelah 10 tahun pada yang terakhir 2014, destinasi 70%, mungkin cikgu akan jawab sekejap lagi. Apa yang 70%? Kita serah cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh bagi sikit mukadimah kot. Pengenalan berkaitan dengan trip kali ni. Sebab semua orang tahu yang terbaru antara yang tengah panas-panas lagi daripada London ke Malaysia untuk sambutan Merdeka, cikgu betul juga So kali ni kita agak menarik. Saya pun teruja nak tahu. Mungkin cikgu boleh kongsikan untuk edisi kali ni ride di South American. Untuk kali yang kedua setelah 10 tahun. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zul Hazwan yang merupakan idola saya. Sebab saya memang kagum Ustaz salah seorang peserta kembara haji yang naik kapal RS. Saya mengikuti perkembangan. Tahniah Ustaz bukan senang nak bawa motor kap kalau saya tu selain dia. Dan terima kasih Haji Zul selaku Tuan Penyiar Ras Niaga sudi luangkan masa Ustaz nak jemput saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana luangkan masa bagi peluang. Okey, South America ni memang masa saya first time ride 2014 One Malaysia World Endurance Ride. Masa menjelajah ni dalam hati saya, kalau dipanjangkan umur, kalau dimurahkan rezeki, diberi kesihatan lagi, lepas pencen saya akan ride balik semula. Itu niat saya yang saya tanam lah. Jadi Alhamdulillah Allah makbulkan. Dia bagi saya pencen, dia beri kesihatan dan dia bagi sedikit kewangan lah untuk saya menunaikan niat saya lah. Saya ni selepas pencen ni saya ada 2 benda lah sebelum saya nak retire as a overlander. Pertama, saya nak habiskan misi saya untuk ride South America. Dan yang kedua, insyaAllah 2026 planning saya nak ride Riung dah. Masya. Itu saya punya perancangan lah. Sebelum nak Itu lepas tu saya retire as overlander lah. Ride dekat-dekat lah. Cukup lah bro. Jadi saya pergi next step untuk orang kata alam lain lah. Target saya nak cut off umur 60 lah. Masya. So saya fikir ramai rider-rider kita kat luar, especially rider overlander, teruja. Sebab ramai orang sebenarnya boleh tengok kita punya otai kita ride overseas ni, Ustaz semua orang nak pergi. Betul. Semua orang nak pergi. Betul. Tapi disebabkan kekangan masa, kekangan keuangan, kadang-kadang tu pengalaman nak pergi South America ni bukan calang-calang ni. Tak berani. Saya pun tak betul nak berani kecuali orang yang dah merasainya. So soalan kita, macam mana persiapan cikgu untuk ride kali ni? Dan ride ni bukan satu jangka masa yang pendek,
dan diberitakan jarak tempuhnya sekitar 25,000 km Ustaz. Subhanallah. Dan selama 3 bulan insya-Allah daripada hujung tahun ni bulan Disember sampai dah bulan Mac nanti, bermula daripada Chile berakhir di Colombia. Jadi cikgu mungkin boleh cerita pasal persiapan sikit insya-Allah. Okey, sebelum persiapan awal ni sebenarnya 3 tahun lepas. 3 tahun lepas saya dah bagi tahu kepada kawan-kawan terdekat saya lah. Kawan-kawan terdekat saya dalam bidang pemotoran ni geng-geng off-road rider lah. Jadi daripada 8 orang lah maksimum saya punya cut off, 8 orang. Tapi last minute 2 orang ni kekangan kerja dengan bisnes, tinggal 2 orang ni yang boleh follow. Sebenarnya ramai nak ikut. Dengar 3 bulan, Allah. Dia macam nak keluar 4 bulan lah kan. Dia nak keluar kan. Dengar dia punya bulan tu dah. Duit tak ada masalah, kesihatan tak ada masalah. 3 bulan tu. Betul. Ada yang kata aku kalau pergi 3 bulan ikut kau, balik company jadi orang lain lah. Jadi saya faham lah. Jadi ada yang kawan-kawan cakap, cikgu pergilah, kita pergi sebulan. Saya kata bukan tak boleh pergi sebulan. Okay, macam orang yang ekonomi dia okey, kewangan tak ada masalah, dia boleh pergi selalu. Macam orang ni, macam saya ni, okey, kos untuk flight tu mahal seorang Malaysia. Betul. Jadi kalau setahun 2 kali saya pergi, saya tak ada bajet untuk tu. So saya punya preparation ni sekali jalan ya. Betul. Jadi dapatlah kita 6 orang, alhamdulillah 6 orang, tapi last minute duka cerita, seorang kawan kita ni 3 hari lepas dia call, kaki dia ada operation 6 bulan lepas, lepas tu ada jangkitan kuman. So nak kena operation lagi sekali, memang tak sempat recover lah. So tinggal kami 5 orang. Jadi daripada segi persiapan lah untuk diri saya ni, saya boleh dikatakan bersedia lah sebab saya dah ada pengalaman ride sana. Dan saya masih boleh bayang lah route yang saya nak pergi tu dalam imaginasi saya. Cuma saya, kawan-kawan pun teruja, kita selalu share kat mana nak pergi, apa ada, jalan macam mana. Semua saya dah itemize, dah detail lah semua bagi. Dan diorang pun dah bersedia. Jadi kawan-kawan yang saya pilih ni, pertama, selari dengan apa yang saya nak. Saya ni, kalau ride ni saya tak laju. Paling laju 120. Betul juga Betul. Siapa yang biasa ikut saya dah tahu. Walaupun motor tu 1250. Betul. Memang 120 lah. Macam saya tahun lepas ride London KL, boleh tanyalah geng-geng yang ikut. Dia orang ni bersilat atas motor. Sebab ikut saya. Pergi China baru ni pun sama. Tak tahan dia orang. Saya kata tak apalah. Kalau nak ikut saya, ikutlah. Tapi kelajuan saya 120. Bukan saya tak boleh laju. Boleh laju. Tapi kita ni nak explore dengan orang. Betul. Pertama, kita kena jaga kesihatan. Bila laju ni, macam-macam boleh berlaku. Betul. Kalau 120 punya speed ni, insya-Allah lah kita done lah kontrol motor kita. Betul ya? Haji pun mereka tak kita done lah kontrol. Kalau kena impact dia pun tak teruk lah kan. Yang kedua, kita nak tengok view. Sebab bila saya ni ride ni, mata saya akan wide. Saya akan tengok kiri kanan apa yang ada kan. Weh, kampung cantik bawah. Kalau boleh masuk, saya nak masuk. Dan yang ketiga ni, kita nak elak lah speed trap. Macam kat Malaysia punya speed trap, luar negara pun sama juga banyak. Tapi kalau kita ride laju, kalau kita okeylah selamat, speed trap pula kena 2-3. Semua cost. Tapi yang paling penting safety lah. Dan kita nak enjoy, nak tengok tempat orang. Sebab saya ride, saya bukan point to point. Ride is a journey, bukan destination. Dalam menuju destination, kita journey dulu. Baru sampai. Itu sebab saya ni orang kata bukan select tapi kena memilih. Sebab kita nak bermusafir 3 bulan. So kita kena kenal hati budi. Sebab yang kata cara menunggang ni dah berbeza. Kita tak boleh ikut kita punya style. Bila kita berkumpulan, kita kena ikut leader. Siapa yang lead. So kita mesti boleh ikut leader kita. Betul pemakanan, lebih kurang kesabaran.
Jadi mental pada saya untuk overland ni yang pertama ni, mental paling kuat. Kalau mental tak kuat, physical kita kuat pun kita akan koyak. Nah, sebab kebanyakan orang overland ni kalau kita pergi Europe ni tak ada masalah border crossing. Betul. Tapi kalau kita pergi macam contohan saya 2 kali cross Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, border crossing dia 6 jam 7 jam. Satu hari nak lepaskan border. Nak lepas antara contoh border China ke Kazakhstan ke Kyrgyzstan 6 jam 7 jam. Yang jadi 6 jam tu siapa? Kalau macam kami dulu lah, kami kita sidah kan. Okey, pertama kita ambil contoh, saya sebut China lah. China ni memang birokrasi dia banyak. Dia nak check satu-satu detail. Kita ambil contoh, Kyrgyzstan nak masuk Uzbek. Okey. Dia sistem dia bukan macam update macam kita. Dia check manual. Dia akan tengok satu-satu, lepas tu dia akan selongkar motor kita, check barang kita, semua habis. Buka dalam panel. Lepas tu, pegawai dia buat kerja dia relax. Dia bukan concentrate terus. Dia pergi sana, dia pergi sini. Kita tunggu lah. Tu saya kata, kalau kita tengok immigration kita, custom kita kat Malaysia ni, dia buat kerja ni tak ada dia tangguh. Kalau dia attend kita sampai habis. Ini dia boleh isap rokok, dia pergi borak sana, borak sini. Dah datang balik. Berani kita nak komplain. Kalau dekat Malaysia tu orang dah viral habis lah, betul tak? Betul. Jadi kita sabar kan? Betul. So satu border tu 2 jam lebih baru selesai. Masuk pula border Uzbek. Sebelah sana pula. Sama pula. Hadap lagi kan. Azab lagi. Jadi tapi kita kena relax. Tapi macam saya, yalah apa-apa pun, saya sentiasa bawa goodies. Saya beli hoodie tu dekat Kenanga tu kan. Freeze magnet ke apa Malaysia kan. Saya akan sampai border kan, immigration. Macam contoh kalau Thailand tu tak perlulah orang tahu sangat kan. Menarik. Saya bawa stiker saya bagi hello I'm from Malaysia, this is venue for you. Oh wow, from Malaysia kan. Jadi kita dah beli dah hati dia sikit. Kita dah beli. Jadi dia tak bagus dia Ustaz. Kita pun tak tahu. Tulis. Tulis. Kena bayar royalty. Doakan doa Ustaz tu penting. Jadi paling penting custom ni tu lah. Lepas tu sediakanlah USB tracing. Kadang-kadang dia orang nak power. Dia ada dua lah. Kalau kita rasa kita malas nak mengu, kita nak cepat, kita terpaksa lah merasuah sikit budaya dia. Dan dia dah kena tunggu. Dan border ni satu lah. Kita punya geran photostat yang banyak. Kalau kita nak cross 10 border tu, 10 border kita photostat 5 minit. Andaikan yang colour tu original. Kalau dia ambil tak bagi. Kita lah kena ada. Okay. Every cross border tu geran photostat, gambar, dokumen-dokumen tu mesti kena ada. Tapi apa-apa pun yang kata, kita punya mindset, mental kita kena ready lah. Sebenarnya okey lah, cuma kita sabar dengan tak sabar. Sebab macam external country ni dia tak welcome. Dia tak welcome. Local people dia baik. Dia punya birokrasi dia ni lah. Dah masuk okey. Kalau macam pengalaman dulu saya kat South America, dia welcome. Tapi kalau kena dia punya officer yang tak reti langsung Inggeris, yang Spanish, jangan dia. Dia suruh masuk pejabat itu, dia bagi komputer Google Translate. Sebab kita nak isi custom form dia, kita nak isi, kita pun tak tahu pasal dia. Dia pula tak terbiar. Dia pula tak terbiar. Betul. Sebab untuk immigration tak ada masalah. Untuk motor. Jadi kita, bila kita bawa motor ni, kita ada dua elemen yang kita kena tahu. Diri kita, kita masuk, dia ada surat untuk masuk dan keluar untuk kita. Begitu juga untuk motor. Faham? Kena ada custom form untuk masuk dan keluar. Dia akan bagi satu untuk masuk, dia chop, dia ambil, satu lagi chop untuk keluar. Tu kita kena surrender benda tu. Kadang-kadang kita terlupa tak? Bila kita terlupa tu yang masalah. Betul. Thailand pun sama lah. Betul. PM2 kan. Terlepas padam kan. Tiap-tiap negara pun kena ingat. Kalau kita nak masuk, kita fly pun, dia adalah kita kena isi form untuk masuk dan keluar. Begitu juga kenderaan. Orang melibatkan immigration, kenderaan melibatkan custom.
Untuk South America ni cikgu, bila kita dengar South America ni, kita cerita pasal apa? Escobar, Bolivia, dah ada. Kita dengar first time pun takut. Kita dengan bini pun confirm bini tak lepas. Tapi So daripada study yang cikgu dah buat, dari segi security, macam mana cikgu dah anticipate dan macam mana cikgu buat planning as far as macam border crossing, safety dan sebagainya lah, seperti daripada Peru, Argentina sampai pergi ke Colombia. Okay, border crossing macam tadi saya kita kata lah, dan kita selalunya kita land border crossing ni banyak. So kita kena pilih lah border mana kita nak lalu, dan kita kena study border ni motor boleh masuk ke tak boleh masuk. Kadang-kadang ada motor dia tak benarkan untuk motor. Faham. Kadang-kadang boleh, atau kita kena study. Jadi untuk keselamatan ni pada saya ni, satu je kita cuba avoid ride malam. Macam saya punya planning pun lewat-lewat pukul 5 dah sampai. Sebab macam 10 tahun dulu orang cakap dengan saya, kau nak ride around Iran tu bahaya lah, Colombia. Ni kita cerita pasal Iran dulu sebelum sampai ke South America. Betul. Kita pun berdebar. Lepas tu Mongolia. Kau jangan bunyi tu pun dah. Mongolia masa tu ke Alexandria. Ya. Ni saya cerita sejarah sikit Jadi kita nak masuk pun takut. Macam-macam kita dengar persepsi luar ni. Sampai dekat border China ni, kita tutup semua logo-logo Malaysia apa semua ni. Orang tanya Singapura. Sampai ke Ulaanbaatar. Jadi ada seorang yang Allah Mongolia ni, dia main tanya, you from siapa? From Malaysia. Dia cerita dia pun asal Malaysia. Kita pun tu dia tahu. Kita mengakulah kita Malaysia tu, dia cerita sebab apa. Orang Mongolia pun tak tahu Fiat Tanwiyah, tapi dia welcome kita, dia tolong kita kan. Jadi persepsi orang ni kadang-kadang buat kita takut. Sebenarnya tak ada apa. Macam tu juga Iran. Kalau siapa pernah masuk Iran, saya yakin dia akan masuk lagi. Betul. Orang dia punya baik jalan. Orang kata kau bahayalah apa negara Syiah. Dia amat Syiah, tapi dia tak kacau pun kita. Dia tak kacau. Orang dia baik. Dia welcome. Dia ajak pergi rumah. Begitu juga dengan South America. Yang agak keras ni, orang kata masa saya pergi tu, Colombia, kartel banyak. Zaman tu, tapi saya tak jumpa lah benda-benda yang orang kata crime, tak ada lah. Cuma, every 10 km, dia ada roadblock polis dia. Tapi kita boleh berhenti dengan polis, ambil gambar apa semua kan. So far tak ada apa. Cuma orang kata kalau bahaya ni kat Malaysia pun bahaya. Bukit Bintang pun jalan malam Forever banyak dah lapau. Betul tak? Betul. Jauh kan? Tak boleh jauh. Tapi itulah, cuma kita ni orang kata bila kita merantau ni, kita kena fikir keselamatan lah. Tempat tu orang kata bahaya. Kalau malam, kita boleh elak lah. Janganlah kita nak pergi. Jangan kita dedahkan kita kepada bahaya. Betul. Kita cuba buat lah kalau benda ni. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Okay. Dalam banyak-banyak lokasi selama 3 bulan itu, saya tengok dah cikgu punya itinerary tu sikit-sikit, dan memang Masya Allah, saya tengok dekat Google Map dia punya landscape dia memang cool lah. Macam cikgu cerita pasal Terra di Fuego, pergi Machu Picchu dekat Peru, Pan Lake. So dalam banyak-banyak tempat ni yang cikgu rasa yang peak dia selama 3 bulan, yang mana yang paling best lah. Selalu kita ada dia punya prime time dia kat mana. Cuba cerita sikit cikgu. Okay, planning asal saya ni, kita nak ship motor daripada ke Buenos Aires. Nak turun ke Ushuaia, ke belah timur, Argentina dekat sini. So kita akan turun ikut rute terbesar pula. Okay, betul. Kita akan turun ke sini, Ruta 40 lah pergi Ushuaia. So jalan sini, dia jalan pace road lah, dia relax, dia santai kat sini. Jadi orang kata rider ni boleh relax. Tapi untuk nak ship pakai kapal ni, situ birokrasi dia susah sikit. So bila kita survey, kita tanya kawan-kawan. Sebab saya 2 tahun lepas, kawan saya pada Spain 2-3 orang, dia buat round 2 sampai sini. Dia orang pun hantar daripada Port Klang pergi Valparaiso juga, San Antonio. Sana senang. So kita ambil advice dia orang lah. So kita start dari sini.
Daripada sebelah dekat Santiago, Chile. sini sebelah sini. So sampai tu memang Carretera Austral tu, Ruta 7 tu memang tempat dia cukup cantik dengan view, dengan pemandangan, dan dia laluan dia bukan pace lah, laluan dia ada lah orang kata light off road, tapi di tepi lake. Sebab dalam situ Carretera Austral tu dia dekat ni Hakui, lepas tu Chaitan. Memang tempat cantik lah. Kita akan naik 3 ferry lah. Akan cross 3 ferry. Oh, dia kat area sini? Area sini, tepi sini. Portomont ke bawah, Chaitan. Ya, sebelum sini pun kita akan daripada Chile ke Argentina ni, kalau ikut saya punya map tu, kita route dia, kita akan cross 7 kali keluar masuk. Kita akan pergi dekat sini, kita akan pergi Perito Moreno Glaciers, El Calafate. Oh, yang glacier yang besar. Glacier tu. Tu kita keluar balik, kita akan pergi masuk balik ke Chile, kita akan pergi Torres del Paine di National Park. Memang cantik lah. Wow, Torres del Paine. Torres del Paine. Ini satu loop tu kan? Kita akan satu loop. Kita akan start dari Puerto Natales, kita naik atas balik, kita pusing satu loop, masuk balik ke Puerto Natales. Lebih kurang 300 km lah. Okay. Dia lebih macam saya lebih suka explore view, landscape, lake, mountain, snow cap. Tu memang saya minat situlah. Jadi sebab tu saya pilih, saya nak pergi balik South America sebab saya suka tempat-tempat macam tu. Dan orang-orang dia baik lagi. Ya. Orang-orang dia baik. Walaupun dia orang Chile, Argentina ni. Orang Chile, orang kampung ni baik-baik. So, macam kita duduk homestay, guest house kan. Dia orang benda tak halal, dia orang tak tahu halal tak halal. Dia orang nak suruh kita makan juga apa semua. Dia punya baik kan. Nak cerita Yalah. Dia dah ikram kan. Kita nak explain susah lah. Kita terima kasih lah. Memang. tapi saya tengok bila cikgu tunjukkan preview tadi tu, kawasan tu satu tempat tu macam tak ada orang. Sebab kita ikut pendalaman. Macam Ruta 7 ni secondary road dia, jalan kampung. Okey, dia jalan highway ada jugalah. Jalan highway ada jugalah. Macam review tu cikgu punya bajet macam mana? Kawasan dua sampai desert semua kan? Dia kalau kita tengok tu macam kawasan-kawasan kampung pun dia kadang-kadang tepi-tepi jalan dia ada minyak tong. Emergency pun kita boleh isi, tak ada masalah. Cikgu dah ada tahu lah. Macam kita ni 5 biji motor, 2 biji GSA. Itu langsung tak ada masalah. Okey. Kalau GS pun lebih kurang 20 liter dengan speed kita 100 km sejam boleh pergi 360. Okey, untuk full. Sebab kita bukan laju kan. So untuk fuel tak ada masalah kan. Cikgu bawa spare Tak ada. Ada kawan nak bawa, saya kata tak perlu. 10 tahun dulu pun kita tak bawa. Sekarang ni orang kata lebih maju lah kan. Berapa lama cikgu ambil masa untuk nak buat road ni? Sebab nak buat road kan untuk 3 bulan punya perjalanan. Road ni 2013 yang saya pergi pun saya yang design road. Walaupun yang lead masa tu kawan saya, dia ada ubah-ubah. Tapi mana kita take note lah, saya dah take note. Jadi yang 70% tu destination dia hampir sama. Cuma laluan dia saya ubah lah. Yang mana dah lalu. Contohnya daripada Malawati nak datang Ras Niaga lah. Selalu kita lalu ke Jalan Pahang. Kali ni kita lalu ke PPR Semarak. Sampai sama juga. Jalan tu lain lah. Tapi 30% tu tempat yang saya tak berkesempatan nak pergi lah masa 10 tahun lalu. Tu saya akan pergi lah. Berapa lama cikgu buat? Nak buat dia punya apa ni? Nak lukis, nak cari, nak study tu. Mungkin kadang-kadang orang hanya nampak jalan cikgu tu 3 bulan. Tapi nak susun route tu bukan benda sebab. Saya pun tengok Ajizo buat, bukan senang saya tengok. Route ni sebenarnya 4 tahun lepas dah ada. 4 tahun lepas saya dah buat, dah complete. So, bila dah ada, lepas tu bila saya pun banyak refer. Masa saya buat tu, kita memang search Google lah. First, saya kalau buat route macam saya lead pergi KL London pun, first Mr. Google. Saya akan buat melalui Mr. Google, saya akan cari jalan, hotel kat mana, nak berhenti kat mana, nak makan kat mana. Saya punya planning. Tapi kadang-kadang dia tak ikut 100%. Tapi benda tu dah ada. Betul. So, benda dah ada. Okey, dah complete.
Jadi kita follow Horizon Unlimited sebab itu hub untuk overlander kan. Betul. Jadi kawan-kawan kita overlander bila dia post kita tag, dia tanya kat mana. Oh kat sini cantik apa semua. Jauh tak dengan tempat kita? Oh tak jauh. So kita adjust balik. Jadi macam tu lah sampailah yang terkini. Mungkin sebelum pergi ada, kalau boleh adjust, kita adjust lagi kan. Tapi orang kata kita prepare lah. Kalau kita tak prepare tu totally out lah. Bila kita prepare tu tak sedikit kita ikut 100%. Tapi dah ada dah orang kata planning kita mana kita nak pergi. Macam saya, satulah saya ni bukan orang yang suka macam hotel ni, saya tak booking on advance. Macam saya ride London KL pun saya dah bagi tahu kat ketua program saya, okey kita nak pergi contoh sini Semarak lah. Betul. Semarak, okey saya dah tahu lokasi Semarak, saya dah search 2-3 hotel. Okey hotel kat sini yang kita nak duduk. So bila kita lunch hour tu, memang kita dah tahu lah kita jangka kita boleh sampai. Masa lunch hour kita booking, kita buat booking Agoda ke booking.com ke. Kalau tak ada, kita pergi walk in lah. Cikgu ada share juga, kalau tempat-tempat lokasi untuk camping tadi, saya tengok landscape dia sangat cantik tu. Cikgu dia planning untuk sana dia allow wild camping ke kena pergi campsite dia? Dia ada kalau belah sana tahu tak banyak yang dia camping site dia. Okay. Tapi wild camping lah. Tapi kita punya planning pun mungkin 6 hari sekali kita camping. Bukan kita fokus camping lah. Semua tempat-tempat saya ada identify yang tempat yang 5 tempat tu wajib camping lah. Itu kita akan camping. Cuma kalau in case tiba-tiba sejuk sangat ke cuaca ke apa, bawa masuk hotel lah. Tak. Kalau sejuk sangat kita carilah hotel. Camping ni kita nak enjoy, nak relax. Tapi kalau dah menyeksa kan, buat apa kita nak camping? Betul Okey. Boleh dipikir kan? Kadang-kadang kita pasal juga kan. Sebab yalah kita ada booking kan. So maksudnya kita ambil tempoh separuh perjalanan tu, paling tidak kita dah boleh agak lah kita sampai ke tidak kan. Macam saya ni kan, macam ialah kelebihan saya ada pengalaman dah pergi sana. Saya tahu kat mana tempat yang cantik yang perlu kita camping. Uji ni tak camping kat sini, kita kena camping. Tapi bila kita nak camping, kalau terlalu sejuk, hujan, ribut, takkan kita nak camping. Plan B kita, carilah hotel. Faham? Cikgu, sorry lah soalan ni nak tanya lah. Pengalaman cikgu dengan apa yang cikgu ada ni, kenapa cikgu tak jadikan dia bisnes? Ni soalan cukup pas ni. Ramai orang tanya kan. Cikgu dah banyak pengalaman ni. Orang kalau pergi umrah pun, sekali pergi balik nak jadi mutawif lah. Betul. Saya boleh bawa kan. Tapi kenapa cikgu dengan pengalaman dekat London, pengalaman kat China, dan second time dekat South American, tapi cikgu masih lagi dengan karakter dan prinsip yang sama lah bagi saya. Cikgu tak pegang duit, cikgu bagi dia orang bayar sendiri direct, macam tu sekali. Okay, saya macam ni lah. Saya punya dream saya dalam pemotoran ni daripada kecil tu memang minat motor. Motor ni macam overlander ni, saya minat untuk menggembara. Dan bukan saya nak jadikan platform untuk bisnes lah untuk motor. So kalau saya nak buat bisnes ni, tanggungjawab ni saya rasa lain. Memang masa balik around the world ni banyak. Orang ajak pergi Thousand Corner, orang ajak pergi Laos. Tapi saya kata saya tak minat. Saya tak minat untuk bawa orang, bukan tak nak duit. Tapi saya rasa, macam ni lah nak cerita. Kita biasa ride dengan kawan-kawan lah, sendiri-sendiri kan. Kita tolong booking hotel, contoh satu tempat. Kita booking hotel ni, kita buat anggaran lah. Hotel ni sesuai kot kan, mahal pun tak, murah pun tak. Nanti ada pula orang yang duit banyak, saya ambil hotel murah, carilah hotel cantik sikit. Ada pula orang yang tak ada duit, carilah hotel bajet. Jadi saya tak suka benda-benda macam tu. Dia jadi penat lah. Jadi penat kan. Sebab kita, orang kata taste, kita rasa masing-masing ni berbeza. Jadi kalau orang bayar kita ni, expectation orang lain. Betul. Sebab ini level lain, ekonomi dia, ini level lain. So kita nak blend kali ni susah. Kita nak jaga hati susah. Setuju. Sampai sekarang banyak orang nak. Macam contoh saya baru balik China, banyak 3-4 grup. Dia kata saya tak buat lah. Saya kata sebab saya nak ride, kalau saya buat sebab saya nak ride. So saya cari kawan-kawan yang terdekat yang saya kenal. Macam saya katalah, kita nak ride
bermusafir jauh ni, pertama kita kena kenal hati budi. Yang kedua, kita kena kenal karakter orang. Yang kena ada kesabaran. Betul. Dan macam saya ni, tak ramai orang boleh erat dengan saya sebab saya kalau bulan saya slow lagi. 110, 120. Dan paling penting saya ni, time management. Kalau saya kata pukul 8, on the bike, mana pukul 8 saya nak gerak. Ni ada pukul 8 baru turun. Jadi saya benda-benda juga saya tak boleh. Saya time management saya nanti. Nanti riak muka saya akan berubah. Sebab apa? Kita 6 orang. 3 orang ni on time, 3 orang ni lambat. Kita ketua. Cikgu, sikit lambat dia. Faham lah sikit. Dah. Tu Pak. Yang kawan yang selalu awal ni dia geram lah kan. Yalah. Jadi kita ni yang leader ni ada serba salah. Yalah. Jadi susah. Dia kata saya memang tak minat. Macam tahun depan kan, kawan duk ajak pergi Balkan, minta tolong rulik apa semua yang right China dengan saya. Mungkin lah macam ni lah. Tapi right China ni kepala best. Dia orang, walaupun saya manage 24 orang dengan Abi, time management pancul memang perfect. Walaupun saya baru kenal dia orang boleh ikut saya. Masya. Jadi bila dia orang minta tolong nak right Balkan ni, saya boleh step lah, saya datang macam ni. Saya tak bisnes dan bukan pemotoran ni bukan bisnes saya boleh tolong. Saya bagi kontak semua, kontak untuk sewa motor. Okay, ini kontak, kau deal, kau bayar lah semua, masing-masing kalau dia bayar, kau tanggung lah aku punya cost. Tu bagi token. Saya lebih macam tu lah, ukuah kawan, bukan bisnes. Macam kita nak pergi South America ni, memang dream saya ajak kawan untuk follow saya. Masing-masing bayar sendiri, macam nanti kan. Dan terima kasih Berhaji Sudi untuk bantu saya untuk dalam permit MIT untuk sediakan warehouse kan. Terima kasih Haji. Saya kata nanti bayar kat Haji saya akan collect duit sekali untuk bayar terasnya dia. The rest kat San Antonio semua bayar sendiri. Dan saya minta token lah sikit. Token ni saya start berapa, kalau rasa mahal, kau bayarlah berapa yang mampu kan. Itulah. Tapi saya lagi suka cikgu macam tu sebab apa? Cikgu boleh fokus pada tujuan kita right tu apa San? Betul. Kita nak enjoy our time kan? Kita bukan nak gaduh-gaduh kan? Dia masalah duit ni kan tu boleh jadi gaduh. Betul. Cikgu tu cakap cikgu jaga benda tu lah. Daripada kecil saya benar daripada kecil pun cikgu kan. Jadi saya tak nak pegang. Ya, bila bab duit ni daripada klubnya, daripada kawannya boleh masuk macam kan? Betul. Dan saya rasa saya setuju sangat kalau cikgu buat satu polisi yang sangat jelas. Maksudnya bab duit, handle direct kat wang. Aku bagi semua. Dan itu yang best ni Ustaz. Mana road yang baru. betul. Cikgu boleh kata orang dengan kreativiti dengan ada, kita pun tak sangka boleh pergi tempat-tempat yang baru. Destinasi sama, tapi route yang lain. Oh tu. Kena rajin explore lah. Ya. Dia explore rajin macam ni kan. Ya. Betul. Tak boleh lah. Pada saya kadang orang, ialah saya ni kalau nak minta saya share route, PM saja saya bagi. Tak perlu nak kena pun. Itu pun amal jariah. Betul Ustaz? Oh, ini jawapan ni Mahan. Betul jawapan dia. Jawapan ni Mahan. Dah setengah orang dia tak bagi. Betul. Bagi lah. Nak ambil lah. Kita berjaya. Orang lain minta tolong, orang lain berjaya. Kerana kita tolong. Kita tahu kita tolong. Kita turut. Rasa bangga. Betul. Tak payah nak kedekut. Kita mudahkan kerja orang, insyaAllah Allah mudahkan kerja kita. Betul. Simple lah. Okay. Daripada cikgu dah rap, overland dia ni banyak tempat lah. Dari segi penama self-discovery dengan pengalaman, obviously banyak tempat dah tengok. Apa bukan perasaan lah, benda baru yang dalam hidup yang cikgu belajar, mungkin dari segi self-confidence, mungkin dari segi tengok benda baru, mungkin dari segi different cultures and so on. Apa yang cikgu boleh share? Mungkin sekarang 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Sebab 20 tahun dulu mungkin GS pun tak lagi. Sekarang dengan adanya dual purpose bike dan cikgu dah banyak menyertai ekspedisi daripada Malaysia. Tentunya confidence level cikgu dan kita jauh lah. Kan? Kita nak pergi ni pun tak lepas dah. Mungkin cikgu boleh share yang kita mungkin dengan ni sound rider dekat luar. Benda apa yang mahal yang cikgu rasa cikgu yang dengan ride yang cikgu dapat, yang orang lain tak dapat?
Saya kalau tanya ni, sebab minat untuk mengembara. Bila saya ride ni, saya rasa tenang. Free of mind. Tenang. Itu saya suka tengok keindahan alam semula jadi, keindahan ciptaan Tuhan. Dan apa yang lebih menarik ni, kita rasa kat Malaysia ni kalau kita tengok orang kata susah pandang susah ni, kat luar sana lagi susah. Kat luar sana lagi susah. Tu kita banyak mengenal diri bila kita duduk, kita berhenti, kita tengok orang, budak-budak, kadang apa, air sungai pun dia minum. Kan kita bawa coklat, kita bagi tu, dia punya, tak dapat gambar lah, misalnya saya ada cucu kan, kita terbayang cucu kita semua nak, semua dapat. Orang budak-budak kat pendalaman, tak kira mana-mana negara pun, kalau kita explore jalan kampung, kita akan jumpa. Kita bagi coklat ni berebut-rebut. Datang, nak buka coklat pun tak tahu. Tak besok tempat berada pun tak kita jumpa. Itu yang buat yang kata bersyukurlah kita duduk kat Malaysia. Saya lebih suka tempat-tempatnya itulah, lebih banyak mematangkan saya, lebih banyak kita muhasabah diri. Dan apa-apa pun saya berterima kasih kepada kedua ibu bapa saya, isteri saya, anak-anak saya lah. Isteri saya ni bila balik around the world ni, dia memang tak setuju saya ride. Dia kata dah pusing dunia, tak apa-apa saya ride. Dia kata saya minat ride, nak buat macam mana minat. Tapi Alhamdulillah Adi, Ustaz, bila saya keluar bulan ni, Allah Ta'ala dia jaga kesihatan saya. Jangan sakit, jangan demam, sihat je. Alhamdulillah. Memang otomatik jadi kuat. Saya pun tak tahu. Kalau duduk kat rumah tak buat apa, lemau nak demam rasa semua kan. Kena buang sampah lah, kena tegak langsir lah kan. Cikgu, soalan ni dah lama nak tanya. Saya rasa Abang Haji pun ada soalan. Ada terfikir benda ni lah. Kita orang kat sini kita jadi bara tau, jadi panas hati bila tengok gambar cikgu, scene cikgu, shot cikgu atas motor, gambar tu macam dalam filem dan drama, sakit tau, sakit. Dia kalau orang ride kita tak sakit sangat, tapi bila dia hantar gambar tu, tu kira okey tau. Cikgu macam video tu tak keluar sangat tau. Kalau keluar video saya rasa kami darah hidung kan. So macam mana cikgu boleh dapat scene tu? Satu soalan lah, scene siapa orang tu, maksud kriteria orang tu, dan siapa yang plan untuk shoot tu, adakah dia cikgu ataupun tu memang jiwa cikgu. Macam Haji lah, Haji ni dia ambil gambar daripada kameraman ni. Adakah cikgu pun watak yang sama ataupun cikgu memang ada orang yang dia ni fikir untuk shoot dan cikgu tak ada fikir. Jadi apa journey saya sebelum-sebelum ni, Alhamdulillah lah, masa around the world saya ni kita ada professional cameraman yang ikut kita. Tapi scene ni kita yang cari, kita yang nampak. Kita berhenti, kita bagi tahu dia, kadang-kadang dia nampak, dia sebab kita yang duduk kat depan, kita yang nampak. Macam juga macam baru ni London KL pun memang ada fotografer profesional yang ikut. Jadi macam saya dalam route ni kita tahu lah kita mana nak berhenti. Kita nak berhenti katalah dekat KLCC, tiba-tiba sebelum sampai KLCC ada tempat lagi cantik, so kita akan berhenti lah. Jadi kelebihan kita bila ada professional cameraman ni, tentu gambar dia cantik. Macam dia ride China pun, ride China ni orang terkejut sebab gambar cantik-cantik daripada handphone lah. Dia tu memang professional cameraman tapi dia bawa handphone lah. Tapi dia tak berbayar, dia peserta. Dia pilihan lah. Dia bawa motor. Luar biasa. Jadi kalau kita ambil gambar dia tak cantik, tapi bila dia ambil gambar jadi cantik. Kita kena ambil tu kan, gambar kita ambil tu untuk pukul scrap lah kalau kita kan. Asal dia sentuhan kameraman ni lain lah. Dia ada art dia yang kita tak ada. Macam saya tahu nak cari tempat kat mana cantik, insyaAllah saya tahu. Nak ambil gambar ni kurang lah. Kena tu lah. Tapi trip kali ni tak adalah yang pandai ambil gambar semua masing-masing lah. Tu yang saya cuba nak dapatkan kamera kan. Sebab saya ambil gambar ni boleh lah, tapi nak edit saya tak pandai. Tapi orang tu cikgu pilih macam mana? Maksudnya kenalan ke ataupun ni kawan-kawan ada jiwa motor juga. Dia kalau tak ada jiwa motor pun dia tak mau je lah. Yang ikut saya ni, salah seorang ni pertama Jack Nasser.
Dia Nasir ni orang Sarawak lah. Dia tahun lepas juga saya ride London KL. Dia KL London. Dia ride KL London, kita jumpa kat China. Ada yang cikgu share tu orang Facebook tu. Itu seorang. Yang kedua, Captain Khairul Anwar, dia ni pilot MAS. Dia memang selalu, dia pakai GSA, dia masuk off-road dengan saya, memang kenal. Memang pilot MAS dah 31 tahun, kepala sempoi. Dia yang ketiga, Cikgu Zabidi. Cikgu Zabidi ni orang Pendang. Dia dah ride Europe, ride Filipina, ride Indonesia mengata lah. Yang seorang lagi Adha. Adha ni orang Batang Kali. Dia pun Australia, ride Europe mengata lah. Jadi dia orang semua masing-masing dah ada pengalaman ride luar negara lah. Jadi saya tak risau sangat lah. Semua kepala ni. Sebab bila golongan off-road ni, dia orang ni bila masuk off-road ni, dia orang boleh tidur dekat tepi longkang, tepi paya apa semua. Jadi untuk nak kena sidai orang kata dekat border crossing ni tak ada lah. Itu yang penting sebab yelah dia orang pun kalangan profesional, orang meniaga korporat. Tapi bila masuk dalam hutan, dia jadi sama lah. Jadi saya tak risau benda-benda tu kan. Sebab kita ni nak overland ni, kadang kita penginapan ni, kadang nak jumpa hotel 3 star pun susah. Kat pengalaman kan, selama mereka rumah tumpangan, homestay rumah tumpangan kan. Betul. Jadi orang-orang macam ni, dia orang tak kisah. So boleh lah. Dia orang yang robust lah. Dia robust. Okey, apa nama bab macam sedikit bab communication ni. Macam dua lah. Satu communication bila berada di South America, cikgu roaming ke ataupun cikgu pakai local SIM card ke, dan adakah dia cover Chile, Argentina, Bolivia sampai ke Colombia. So itu satu. Nombor dua, communication antara rider cikgu buat connect sekali ataupun tak, atau macam mana? Okey, untuk communication lah, untuk line telefon ni kan, roaming memang tak ada lah sama Amerika. Terus sampai tiap-tiap negara kita kena beli SIM card lah. Tapi Argentina dan Chile dia boleh sekali. Semua saya pun advice dengan kawan, kita standby 2 handphone lah. Handphone yang kita pakai, macam saya pakai handphone ni, mana saya bawa standby satu lagi, mana SIM card yang saya beli masuk handphone tu. Saya akan Bluetooth kat sini lah. Sebab handphone tu juga akan jadikan spare untuk navigation. Mana tahu kalau GPS saya hang apa semua kan, jadi itu backup. I see. Jadi among riders ni, masa ride ni memang saya tak suka pakai Bluetooth. Ini saya tak suka. Saya ride ni memang saya nak relax, nak enjoy. Saya dengar lagu pun saya tak ada. Okey. Saya alhamdulillah saya ride ni saya payah mengantuk. Okey. Saya boleh ride. Saya boleh ride dengan speed saya 100 km sejam sampai 300 km. Dia boleh orang mengantuk. saya boleh. Tak, speed yang boleh menyebabkan orang mengantuk. Tapi cikgu boleh tak mengantuk. Alhamdulillah saya boleh maintain 300 km dengan speed dia 100. Oh, power. Itu dah saya kalau pakai Bluetooth apa semua, intercom ni mengganggu saya. I see. Saya tak boleh. Kacau. Mana Sena ke apa semua tu. Ada tu. Oh, Turos. Ini betul-betul masih kekalkan Turos cara lama ni. Maksudnya kalau cikgu nak communicate dengan dia, nak isi minyak ke ataupun nak tiba-tiba ataupun tiba-tiba ada sweeper belakang lah. Macam ni 5 orang macam sama kat London. Bila 6 orang saya boleh tengok side mirror, saya boleh nampak orang kelima. Tu saya kata kita ni dalam ride ni, style saya lah, kita ikut mana, jangan jauh. Kita nampak apa, kita punya distance ni orang kata 100 meter satu motor. Kan? Sebab bila kita jauh ni, kita buat gap ni, sebenarnya bahaya. Bila buat gap ni, kadang-kadang kita relax, berhenti, suka-suka, kita nak kejar wave dulu. Bila kita nak kejar ni, akan selalunya akan jadi kemalangan, dia tidak elok. Okey, yang kedua ni setengah orang suka pecah dulu. Kita jumpa kat hotel. Okey. Kalau kita yang lead, kita nak bawa, kita tak nak pecah. Seorang dua, aku nak jalan sendiri. So kalau jadi apa-apa kat seorang dua ni, effect dah dulu yang lain. Betul. Kawan kata, itulah nak buat pandai diri, tak nak ikut grup. Jadi kita sebagai leader yang susah. Tu kalau nak ikut saya,
cara kena ikutlah cara saya. Sebab kita nak elak benda-benda ni, sebab saya dah ada pengalaman saya ride masa pergi round 2 tu ada kemalangan, macam mana kita nak manage kemalangan. Betul. Ride China pun baru ni ada kemalangan, macam mana kita nak handle. Sebab tu lah kata kita kalau ride jangan buat breakaway terlalu jauh dan jangan nak pecah group. Oh, ni pelajaran baru untuk kita, Ustaz. Sebab kami di Rasa ni kita buat bike and ride lah. Sebab kita bawa bike rider yang nak pergi motor, kita bawa ke Europe sikit. Dah masuk insyaAllah siri ke-7 lah untuk tahun ni. Taklah jauh. Kita start daripada Munich, Germany. Kita beli motor. Tahun ni sekitar dalam 5 biji lah insyaAllah. Dan kita nak tahun ni kita ke arah Andalusia insyaAllah. Nak pergi ke Granada. Itu kita punya harapan. Tak ada lebih kurang dalam 2,500 kilo je. Tapi daripada apa yang cikgu share tadi tu, satu benda yang agak baru. Maksudnya kita nampak benda tu cikgu tengok last man dekat side mirror. Kita hilang. Kita hilang. Seorang kanan, seorang kiri, seorang lain tak masuk. Hilang. Masuk. Ini apa kelemahan kami lah kan. So bila kita dengar cikgu ni banyak benda yang kita menyebabkan kita terfikir sekejap. Betul juga, laju sangat nak ke mana. Semua pula motor pula baru keluar daripada Munich sudah kan. Kira nak perak kan. Jadi sepatutnya kita kena bagi fikir dan faham yang betul kot. Supaya dapat feeling. Betul. Tapi saya rasa speed tu satu benda yang saya rasa kita kena tekankan lah. Speed 120 maksimum tu kan. Tu Mana-mana jalan laluan kat satu dunia boleh speed limit dia tu lah. Betul lah. betul. Autoban yang lebih sikit. Okey, saya tanya balik Haji. Satu soalan saya tanya. Okey, Haji duk lead bike yang ride kan. Betul. Okey lah. Contoh Haji bawa 10 orang. Betul. Okey. 5 orang ni Haji punya route lah, Haji buat planning. 5 orang ni nak ikut Haji. Betul. Okey, yang 5 orang Haji kita nak pergi sini lah, kita nak ikut laluan. Tak apalah, pergilah. Okey. In case lah yang tak ikut Haji ni berlaku benda-benda tak elok. Betul. Yang pening siapa? Saya pening. Haji, betul? Betul. Satu Haji pening. Betul. Yang ikut Haji ni bila Haji nak tolong dia orang, nak kena divert balik. Betul. Yang ikut Haji ni macam mana? Bye-bye. Pada saya dah lalui benda tu. Bila kita nak manage, kau nak follow aku, kau ikut aku lah. Bila jadi dalam satu grup, orang tak bye-bye. Faham? Kalau pecah grup, yang pecah tu jadi tak elok, kita nak manage susah. Betul. Betul. Setuju. Dan sejujurnya kita pun pernah alami lah benda tu. Pernah. Dan betul lah apa yang cakap tu betul. Sangat tepat lah sebenarnya. Sebab kita pun pernah lalui benda tu kan. Punca dia bukit. Yang seorang terlepas. Kita kat puncak bukit kan. Cuba Grossglockner Austria. Cuma silap simpang. Haji kat lain, saya dengan Tri kat lain. Dan kita tu bukan plan nak pecah pun. Cuma kita tak dapat kontak kat atas tu. Tiba-tiba Haji turun bukit yang betul. Yang lain-lain ni turun belakang balik. Sebab kontak Haji tak dapat dengan ingat Haji kat bawah. Bila turun bawah, pintu masuk ke bukit tu balik, dia tutup. Okay. Bila dia tutup, disebabkan nak pusing tu, kita orang terpaksa nak kereta api. Alhamdulillah kereta api tu boleh bawa naik motor. Jadi panjang cerita jugalah. So far, itu berlaku tanpa kita duga lah sebenarnya kan. Tapi itu pengalaman. Dan besok pagi tu memang muka com. So tasirah pagi besok tu Ustaz kena cerita lebih sikit lah. Dan ceria balik. Saya faham bahawa benda tu bukan kena kita. Benda tu sebab kalau kita bincang tu lain. Betul. Benda tu tak dibincang kan. Benda tu tak diplan. Dalam pecah dua tu, yang dua ni pecah lagi. Tapi alhamdulillah semua sampai. Tapi kita faham maksud cikgu. Dan saya rasa antara sebab berlaku tu juga adalah kelajuan lah. Kelajuan lah. Saya rasa sebab tak semua yang pergi contoh 5 ke 10 biji motor yang diorang ni pernah ride. Macam Haji pula kebanyakan Haji bawa yang orang baru nak ride kat luar negara, first time apa semua kan. Okay, pengalaman cikgu tu buat kami fikir sejenak lah. Ada benda yang perlu kami betulkan lah. Terima kasih cikgu, terima kasih. Okay, last quote kita tanya cikgu punya, macam mana cikgu bila dah buat route dekat Google Map tadi dan pastinya kita tak pakai data bila kita ride dekat Google lah. Kalau kita kat Malaysia tak ada masalah atau dekat Thailand. Tapi contoh tempat-tempat yang tak ada signal line dan jalan tu ada banyak pilihan, cikgu akan gunakan Garmin lah kan. So saya tak pandai guna Garmin, cakap terang-terang, dan saya rasa ramai rider kita yang masih tak pandai guna Garmin. Macam mana cikgu manage dari segi point to point, cikgu tahu,
Dan setiap kali ride, setiap hari cikgu akan update dalam grup lah kan. Dan adakah grup members yang lain akan guna Garmin juga ataupun dia just follow cikgu je? Dan macam mana cikgu update setiap peserta setiap Okay. Untuk kawan-kawan saya bagi tahu dia orang, okay, sekarang ni saya tak guna Garmin, saya guna BMW Connected Ride. Connected Ride yang baru sekali lah, tapi saya ada spare Garmin. Okay, sebelum ni apa yang saya buat, saya akan buat mapping dekat Google Map. Daripada Google Map, saya akan masuk ke base camp, saya akan insert by coordinate. So saya akan buat base camp, saya transfer kat saya punya GPS untuk date setiap hari lah. Okay, buat macam tu memang mudah. Tapi kalau pada saya lah, bila saya nak umpah route ni, dia jadi susah sikit sebab kita dah planning, dah program masuk kat situ kan. Jadi apa yang saya suka buat lately ni lah, saya akan buat trip planner. I see. Sebab dalam katalah contoh esok saya nak pergi mana, ada berapa point yang saya nak berhenti kan. Okay. Saya masuk dalam trip planner, saya akan simulate, saya akan tengok. Okay, pada kawan-kawan saya yang tak ada GPS, saya akan Google Map tu, saya akan run Google Map, saya akan transfer kat dia orang. Actually, So dia akan ikut Google Map dan bila kita transfer, kita kena beritahu kat dia setting. Kalau saya avoid highway, dia orang kena avoid highway. Kalau saya avoid expressway pun sama. Kadang-kadang kita bagi kat dia orang benda sama, tapi setting kat GPS dia orang lain. dia orang tak option untuk route kan, dia orang tak set. Betul. Sampai tapi laluan tak sama. Betul. Tadi nampak gunung, yang ni tak nampak gunung. Macam kau lain kan? Sebab kalau saya punya plan ni, saya suka pakai koordinat. Saya akan ambil koordinat, saya akan masuk dalam GPS saya, Connected Ride. Lebih tepat lah. Cik. Jadi mungkin sebelum kita beberapa soalan mungkin cikgu boleh bagi sepatah dua kata kepada kita punya rider dekat luar. Ride untuk overlander yang Betul. Saya rasa mungkin yang fokus untuk overlander. fokus untuk overlander lah. Maksudnya benda yang mungkin orang tak nampak. Contoh mungkin cikgu boleh pesan buat yakin, mengharap. Benda tu kalau sekali pergi pun dia tak ada. Dia dah tahu dah, jatuh je tak apa, call towing mesti ambil je. Betul. So benda-benda yang kami nak mungkin cikgu untuk tak akhir je boleh share lah untuk kita semua. Bukan kami yang baru nak belajar overlander ni. Sebenarnya overlander ni dia kena ada benda apa. Macam komando kan. Komando dengan poli bantuan dia lain lah. So untuk jadi overlander ni cikgu memang walaupun cikgu cakap tadi tentang apa mental whatever kan. Tapi sebenarnya kita nak tahu lagi benda detail lagi, bukanlah. Maksudnya pesanan yang kita orang boleh pakai. Okay, bila kita nak overland ni, pertama, mana kita nak pergi? Kita nak pergi situ. Apa kita nak kat situ? Apa tujuan kita nak pergi situ? Okay. Kalau saya nak pergi satu-satu destinasi ni, saya akan cari sebelum sampai destinasi tu, apa yang ada di sekelilingnya dalam perjalanan tu. Saya akan cari lah, buat rujuk, akan cari. Dan saya akan singgah tempat-tempat ni tu. Itu saya lah. Okay, dalam persediaan tu, of course kita kena ada motor. Kenderaan ni tak kisahlah motor kecil, motor besar. Betul. Motor tu dalam keadaan yang orang kata bagus lah, yang keadaan baik, yang keadaan terjaga. Dan yang paling penting ni persediaan kita, mental kita, fizikal kita. Kalau kita kahwin ni, kita nak keluar bermusafir ni, kat rumah ni nak kena tinggal, jangan keluar itu rumah terbaik. Dan untuk diri kita, travel insurance. Banyak kadang orang keluar ni, orang pergi Thailand pun tak ambil travel insurance ni. Kalau kita tak jadi apa-apa, tak apa. Kalau jadi apa-apa ni, tak ada ambil travel insurance ni, tak balik kita. Betul. Betul. Travel insurance paling penting. Macam saya ni dari dulu sampai sekarang, mana-mana saya nak fly, saya akan ambil travel insurance AIG. Saya ambil AIG sebab saya dah kenal dengan agent tu baik. AIG ni cover area pun bagus, sangat-sangat bagus. Dekat Malaysia paling bagus yang saya tahu, kalau untuk paling bagus untuk around the world, nomad.com. Semua online. Tapi kat sini senang, apa-apa jadi kita call agent kita. Dan kita ambil travel insurance ni, kita kena tahu dengan insurance kita ambil, bila jadi apa-apa masuk hospital, kita kena bayar dulu.
Claim kemudian ada reimburse kemudian kan. Betul. Kalau 6-70 ribu per hospital macam mana dia nak bayar? Nah, kita kena make sure yang travel insurance kita ni, kalau berlaku kemalangan kita masuk hospital, insurans bayar kan. Immediate Kita kena ditanya sebab dia ada clause dia package dia. Kita kena tanya yang tu, kita kena tahu yang tu. Kena pula macam ni South America, tempat yang lagi kata orang Macam kita orang South America ni memang mahal. Macam saya, kalau kita 3 bulan ni memang dia advance ambil setahun lah, lebih murah. Macam pergi China sebulan, kita ambil sebulan. Malaysia, Thailand, Laos, China, kita ambil sebulan baru berapa ratus, 400. Tapi sebelum kita fly ni, day before tu kita kena ambil. Kalau kita dah fly, dah tak boleh insurance, tak boleh ambil lah. I see. Tengok Ustaz Narid, ada ambil travel insurance ada tu? Pergi mudah. Ada. Mesti ada. Saya ada. Ada hotel ada kan. Tapi tak apalah, dia banyak. Macam Etika dia macam betul mana kita selesa lah. Tapi pastikan dia punya coverage ni. Sebab kalau luar negara ni, kalau 50,000 dia lebih kita dah berapa dah? betul. Macam yang saya ambil ni unlimited. Berapa? Setahun 1,900 lebih. Yang dia tak cover Israel, Iran, 3 negara tak cover. Yang dia semua nak cover. Iran cover. Korea Utara kot. Negara-negara kita tak pergi ya. Iran memang mana-mana insurans tak cover. Dia kena ambil sampai sana, kita kena beli. Macam itu kita beli $20 Di border lah. Beli basingan. Okay, ni. Yes, Pak. So, Dan mungkin kita saja-sajalah kita orang dapat. Tu cikgu dah cakap tadi kan. Cikgu ni impian, antara impian cikgu sebelum cikgu bersara ni, cikgu nak pergi Mekah umrah. Soalan ni simple. Adakah dengan GS ataupun ada motor lain? Ni kan merisik lah. Okey, saya memang ada 2 GS saja. Satu GS 800, satu 250. Tapi kalau umrah tu saya rasa mungkin saya pergi dengan GS 800 saya. InsyaAllah lah, memang dalam perancangan, moga dipermudahkannya. InsyaAllah. Ada sponsor, tapi sponsor ni dah ada sebenarnya, tapi tak tahu berapa yang nak bagi. Mula nak buat planning asal 2025, saya kata saya tak sempat sebab saya balik bulan 3, dalam 2-3 hari nak puasa sampai. Lepas tu bulan 6 saya dah pergi Balkan 20 hari, 5 tahun sempat lah. So planning ni 2026 InsyaAllah bulan 8 kot saya rasa. Target kita bulan 8. Dan kita ride ni bukan ride semata-mata ke Mekah, kita juga akan explore. Maknanya kita akan masuk ke Tajikistan. Dia patutnya Kazakhstan boleh terus tak perlu masuk ke Tajikistan. Tapi kita nak pergi sebab Tajikistan ni antara Kyrgyzstan dan Tajikistan ni masih negara Islam yang mengamalkan Islam. Kalau macam Kazakhstan ni dah sekular lah banyak. Nama Islam tapi dia tidak, orang kata bandar-bandar ni Almaty ni minum bir berapa ya. Saya Almaty. Tapi sebenarnya memang dia aman Islam. Bisa. InsyaAllah, semoga Allah terima amalan dan hajat cikgu. So apa pun yang pasti, hari ni hari yang sangat bertuah. Edisi yang ketiga, kita dapat satu idola, satu kekanda kita yang penuh dengan pengalaman. Allah pilih dia dan juta-juta manusia Allah pilih Cikgu Mahdi untuk merasai nikmat ni. Dan kita jangan pernah berpaling bahawa semua nikmat ni pada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu hitung. Apa pun, sekali lagi terima kasih semua Kilas Niaga Podcast. Terima kasih kepada Cikgu Mahdi bagi masa ni kan. Nah, yang tak ada masa, tadi pun kita dah dengar lah, balik sekejap, lepas tu nak pergi Balkan lah apa. Jika kita tanya yang akan datang lagi tu, kita akan lebih baik kita pergi mana yang kita boleh pergi juga lah. Yang penting kita bagi waktu cikgu Kalau boleh pergi Ipoh lah. Kalau boleh pergi mana-mana dekat. Yang penting kalau 2 roda, kita sama. Sekali lagi terima kasih Cikgu Mahdi. Terima kasih lah Ustaz Haji Zul. Apa-apa pun semua dengan izinnya. Amin. Benar. Dia kata ya lah. Betul Cikgu. Itu orang yang dapat fikir faham yang jelas. Terima kasih Abang Haji kita juga bersama. Menarik. Edisi ketiga, Jaga Pena. Jangan lupa kepada anda semua untuk like, share and subscribe loceng. Klik-klik untuk
podcast Ras Niaga. Ingat, jumpa lagi. Okay.